Selamat datang ke Sekadar Berita. Berita ringan tapi bermakna. Vietnam kini bukan sekadar bercakap tentang kemajuan bola sepak. Negara itu mula membuktikan kesungguhan mereka melalui pembinaan sebuah stadium gergasi bertaraf dunia. Persoalannya, apakah mesej besar yang cuba disampaikan Vietnam kepada Asia dan dunia sukan? Vietnam secara rasmi menggerakkan langkah besar dalam lanskap pembangunan sukan apabila memulakan projek pembinaan Stadium Trong Dong, sebuah stadium mega yang dijangka menjadi stadium kedua terbesar di dunia. Menurut laporan ASEAN Football bertajuk Vietnam Breaks Ground on the World's Largest Stadium, Majlis Pecah Tanah Projek Perkelaan telah dirasmikan oleh Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh baru-baru ini. Stadium Trong Dong merupakan sebahagian daripada pembangunan kawasan bandar sukan Olimpik. Sebuah projek bersepadu yang merangkumi kemudahan sukan, komersial dan pembangunan bandar moden. Stadium ini dirancang dengan kapasiti sehingga 135,000 tempat duduk, sekaligus meletakkannya di kedudukan kedua terbesar di dunia. Gelaran stadium terbesar dunia masih dipegang oleh Stadium Rungrado 1 Mei di Pyongyang, Korea Utara, yang memiliki kapasiti asal sekitar 150,000 tempat duduk. Walaupun stadium tersebut dilaporkan mengalami pengurangan kapasiti kepada sekitar 114,000 tempat duduk selepas proses penambahbaikan pada tahun 2014, ia masih berupaya meningkatkan kapasiti kepada jumlah asal sekiranya diperlukan. Menariknya, Stadium Trong Dong juga bakal dilengkapi bumbung boleh alih terbesar di dunia, membolehkan stadium ini digunakan dalam pelbagai keadaan cuaca serta untuk pelbagai acara sukan dan bukan sukan. Stadium ini direka bagi memenuhi sepenuhnya piawaian Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa dan dijangka siap sepenuhnya pada bulan Ogos tahun 2028. Dari segi kos, projek ini dilaporkan menelan belanja sekitar 35 bilion dolar Amerika Syarikat bersamaan kira-kira 143 bilion ringgit Malaysia. Stadium ini juga dilihat sebagai pengganti jangka panjang kepada Stadium Nasional Mai Dinh yang sebelum ini menjadi stadium utama pasukan kebangsaan Vietnam. Apabila Stadium Trong Dong siap sepenuhnya, Stadium Nasional Mai Dinh dijangka akan digunakan secara lebih khusus oleh kelab-kelab Liga 1 Vietnam untuk perlawanan domestik. Vietnam melihat projek ini sebagai sebahagian daripada usaha merealisasikan cita-cita menganjurkan temasya besar seperti Sukan Asia, Sukan Olimpik atau bahkan Piala Dunia pada masa hadapan. Menurut kami di Sekadar Berita, apa yang sedang dilakukan oleh Vietnam melalui pembinaan Stadium Trong Dong perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas, iaitu sebagai sebahagian daripada strategi nasional menggunakan sukan sebagai instrumen pembangunan negara. Projek ini bukan sekadar untuk kegunaan atlet atau peminat bola sepak, tetapi menjadi simbol kepada perubahan paradigma Vietnam dalam melihat peranan sukan dalam ekonomi, imej negara dan diplomasi antarabangsa. Dalam dunia moden, sukan bukan lagi aktiviti rekreasi semata-mata. Ia telah menjadi alat kuasa lembut yang berkesan untuk meningkatkan pengaruh sesebuah negara di peringkat serantau dan global. Vietnam jelas memahami hakikat ini dengan membina stadium bertaraf dunia yang mampu menganjurkan acara sukan dan bukan sukan berskala mega. Vietnam menghantar mesej jelas bahawa mereka bersedia berdiri sebaris dengan negara-negara maju Asia seperti Jepun, Korea Selatan dan China dalam aspek penganjuran acara antarabangsa. Lebih penting, projek Stadium Trong Dong menunjukkan bahawa Vietnam tidak lagi berfikir dalam kerangka jangka pendek. Mereka merancang untuk puluhan tahun ke hadapan, bukan sekadar untuk satu atau dua kejohanan. Stadium ini berpotensi menjadi pusat utama penganjuran kejohanan bola sepak Asia, temasya sukan pelbagai acara, konser antarabangsa, serta acara isukan dan hiburan berskala besar. Pendekatan ini mencerminkan kematangan perancangan Vietnam dalam mengintegrasikan sukan dengan pembangunan bandar dan ekonomi. Jika dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lain, langkah Vietnam ini jelas paling berani dan agresif. Thailand, misalnya, masih bergantung kepada stadium-stadium sedia ada dengan penambahbaikan terhad. Indonesia pula lebih menumpukan kepada menaik taraf kemudahan sedia ada tanpa melangkah ke arah pembinaan stadium mega berskala luar biasa. Malaysia pula masih belum menunjukkan komitmen yang konsisten terhadap pembinaan kemudahan sukan nasional baharu yang benar-benar bertaraf dunia. Dalam konteks ini,
Vietnam muncul sebagai peneraju baharu pembangunan sukan di rantau Asia Tenggara. Dari sudut ekonomi, pembinaan Stadium Trong Dong membawa implikasi yang sangat besar. Stadium ini bukan sekadar tempat perlawanan bola sepak, tetapi bakal menjadi pemangkin kepada industri pelancongan sukan. Acara antarabangsa yang dianjurkan di stadium ini akan menarik pelancong asing, meningkatkan kadar penginapan hotel, merancakkan sektor perkhidmatan dan membuka peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan. Ini menjadikan pelaburan besar dalam stadium sebagai satu pelaburan ekonomi jangka panjang, bukan perbelanjaan membazir. Dalam konteks bola sepak Asia Tenggara, stadium ini juga berpotensi mengubah lanskap persaingan serantau. Vietnam akan memiliki kelebihan besar sebagai tuan rumah kejohanan, bukan sahaja dari segi sokongan penyokong, tetapi juga dari sudut kemudahan bertaraf tertinggi. Ia secara tidak langsung memberi tekanan kepada negara jiran, termasuk Malaysia, untuk meningkatkan tahap pembangunan infrastruktur sukan masing-masing agar tidak terus ketinggalan. Sekadar Berita juga melihat bahawa kejayaan Vietnam hari ini tidak boleh dipisahkan daripada pembangunan menyeluruh semua cabang sukan, bukan bola sepak semata-mata. Dalam temasya sukan Asia Tenggara kebelakangan ini, Vietnam konsisten berada di kedudukan teratas kutipan pingat mengatasi Malaysia dalam banyak acara. Kejayaan ini mencerminkan keberkesanan sistem pembangunan atlet, sokongan sains sukan, kualiti jurulatih dan kemudahan latihan yang moden serta terancang. Hakikatnya, suatu ketika dahulu Vietnam berada jauh di belakang Malaysia dari segi kemudahan sukan dan pencapaian antarabangsa. Namun, melalui perancangan jangka panjang dan keberanian membuat pelaburan besar, Vietnam berjaya mengubah kedudukan mereka secara drastik. Perubahan ini seharusnya menjadi peringatan dan pengajaran penting kepada Malaysia bahawa kemajuan sukan tidak berlaku secara kebetulan, tetapi hasil keputusan dasar yang konsisten dan berani. Bagi Malaysia, langkah pertama yang perlu diambil ialah memastikan setiap negeri memiliki kemudahan sukan bertaraf antarabangsa. Ini termasuk stadium dengan padang berkualiti tinggi, pusat latihan moden, serta kemudahan pemulihan dan sains sukan yang lengkap. Contoh kejayaan stadium dan ekosistem bola sepak Johor Darul Takzim membuktikan bahawa kemudahan berkualiti mampu mengubah budaya profesionalisme, meningkatkan prestasi pemain dan menarik minat pelabur serta penaja. Selain itu, kestabilan kewangan Persatuan Bola Sepak perlu menjadi keutamaan. Tanpa sumber kewangan yang mampan dan pengurusan yang telus, pembangunan jangka panjang akan terus terbantut. Isu tunggakan gaji, pengurusan tidak profesional dan pergantungan kepada dana jangka pendek mesti ditangani secara serius jika Malaysia mahu membina liga dan pasukan kebangsaan yang kompetitif. Kebajikan pemain juga tidak boleh dipandang ringan. Pemain yang tertekan dengan masalah gaji, kontrak dan masa depan kerjaya sukar untuk memberikan prestasi terbaik. Oleh itu, satu sistem perlindungan pemain yang lebih kukuh perlu diwujudkan agar pemain boleh fokus sepenuhnya kepada pembangunan prestasi dan kerjaya mereka. Akhir sekali, pembangunan bakat muda mesti dijadikan asas utama pembangunan bola sepak negara. Akademi bola sepak, liga remaja dan program akar umbi perlu diselaraskan dengan jelas, bermula dari peringkat sekolah hingga ke tahap profesional. Vietnam telah membuktikan bahawa pelaburan awal dalam bakat muda digabungkan dengan kemudahan berkualiti dan perancangan rapi mampu menghasilkan kejayaan berterusan di peringkat antarabangsa. Kesimpulannya, pembinaan Stadium Trong Dong bukan sekadar projek mega, tetapi manifestasi kepada kesungguhan, visi dan keberanian Vietnam dalam memajukan sukan negara secara menyeluruh. Ia menjadi cerminan bahawa kejayaan sukan moden memerlukan komitmen jangka panjang, pelaburan besar dan keberanian membuat perubahan. Jika Malaysia benar-benar mahu bersaing dan kembali menjadi kuasa sukan di rantau ini, mencontohi pendekatan Vietnam bukan lagi satu pilihan, tetapi satu keperluan. Teruskan bersama kami hanya di Sekadar Berita. Berita ringan tapi bermakna, jangan lupa untuk tekan butang like, subscribe dan aktifkan loceng notifikasi agar anda tidak terlepas sebarang perkembangan terkini dunia bola sepak, tempatan dan antarabangsa.